Assalamualaikum semua. Jom kita belajar algebra lagi. Okey, sekarang ni 5k y kuasa 3 darab 2 y kuasa 4 bahagi per ni bahagi per dengan 4k kuasa 3. Okey. Jadi macam mana buat? Okey, seperti biasa, kalau darab kuasa tu tambah, kalau bahagi kuasa tu tolak. Okey, sedap. Okey, jadi sekarang ni apa pula kita nak buat dulu? Kita buat nombor dulu lah. 5 darab 2 10. 10 bahagi 4 kita dapat apa? Lupa pula tengok. 10 bahagi 4 5 per 2. Okey, 5 per 2. Okey, settle tu dulu. Okey, lepas tu kita buat K pula. Okey, K kuasa 1. Darab tak ada K. Jadi kita boleh abaikan, tak ada apa-apa lah. Ataupun kita boleh buat juga K tu kosong. Sebab kalau K kosong bermaksud 1 lah. Okey, jadi K kosong boleh juga tambah kosong. Lepas tu bahagi jadi tolak dengan 3. Okey, lepas tu tak buat tempat K y pula. K y kuasa 3 darab jadi tambah K 4 kan. K bahagi jadi tolak. Okey, sebenarnya tak ada y. Okey, jadi kita boleh abaikan ataupun kita buat je kosong. Jadi tolak kosong. Okey, jadi dapatlah 5 per 2. K kuasa 1 tambah kosong tolak 3 dapatlah negatif 2. Okey, y 3 tambah 4 tolak kosong dapatlah 7. Okey, settle. Okey, ingat kita buat K dengan K, Y dengan Y. Itu je. Jangan campurkan K dengan Y tu. Okey, settle. Okey, contoh lain. Okey, kalau macam K Y kuasa 4 darab dengan Y negatif 3 K 5 bahagi dengan sekejap, sini 2 lah, 2. Lepas tu bahagi dengan berapa? Bahagi dengan K negatif 2. Okey, jadi macam mana buat? Okey, saya tekan nombor dulu. Kalau tak ada nombor maksudnya 1 darab 2 bahagi dengan 1 juga. Jadi dapatlah 2. Okey, lepas tu K kuasa 1 darab jadi tambah, sini K5 kan. K dengan K 5 sini. Bahagi jadi tolak. Tolak dengan apa? Negatif 2. Jadi negatif 2 lah. Jadi tolak 2. Okey, lepas tu Y pula. Okey, Y kuasa 4 darab jadi tambah dengan negatif 3. Okey, lepas tu sini tak ada kan. Sini tak ada. Kita boleh abaikan ataupun kita buat macam tadi lah. Tolak Y kosong tapi tak apa. Tak nak buat tu pun boleh juga. Jadi dapatlah 2 K kuasa 1 tambah 5 6 tolak 2. Jadi kita dapat 8. Okey, guna kalkulator boleh terus. Dan juga Y 4 tambah tolak 3 dapatlah 1. Okey, baik. Sekarang ni nak tunjuk sikit. Okey, yang tolak-tolak ni. Okey, kalau macam ni kita boleh buat apa? Contoh macam dia jadi macam mana? Okey, ingat konsep ni kalau tambah jumpa tambah, tolak jumpa tolak. Okey, ataupun sama atau bila sama simbol kita boleh ubah jadi tambah. Okay, kalau tambah tolak atau tolak ataupun jumpa tolak tambah ataupun selanjutnya berlainan, dia boleh tukar jadi tolak. Okey, jadi untuk kes ni iaitu K 1 tambah 5 tolak 2. Okey, tolak-tolak kan. Tolak-tolak ni boleh berubah jadi tambah. Okey, macam tu. Okey, sama juga yang ni. Okey, Y tambah tolak ni jadi Y 4 tambah tolak 3. Okey, tolak tambah tolak ni kan, dia kita boleh tukar jadi 4 tolak 3. Okey, macam ni. Okey, settle. Sebab tu dah jadi macam ni. Okey. Okey, contoh. Kita cuba lagi. Contoh. Okey, contohnya ialah K kuasa 5 Y kuasa 3 darab dengan K kuasa negatif 4 bahagi dengan Y tolak 5. Mana kita jadi? Okey, jadi buat nombor dulu. Okey, jadi 1 darab 1 bahagi 1 jadi 1 lah. Okey. Lepas tu K kuasa 5 darab jadi tambah dengan negatif 4. Okey, lepas tu bawah tak ada 4. Bawah ni tak ada K, jadi kita boleh biarkan je. Lepas tu Y kuasa 3. Okey, darab jadi tambah tapi sini tak ada Y, jadi boleh abaikan. Bahagi jadi tolak dengan
negatif 5. Okay, jadi kita boleh apa? Kita boleh settlekan ni dulu. Sekali kan. Jadi tambah tolak kita boleh jadi apa? Tambah tolak dia jadi tolak. Okay, lepas tu ni pula tolak-tolak dia jadi tambah. Okay, macam tadi. Jadi dapatlah 1. Okay, kuasa dia mau tolak 4 jadi 1. Nak tulis 1 boleh kuasa tu. Tak nak tulis pun tak apa. Jadi 3 tambah 5 dapat 8. Okay. 1K Y kuasa 8. Okay, settle. Okay, contoh yang lain. Okay, macam mana kalau macam ni contoh? K Y kuasa 5. Lepas tu per dengan K kuasa 4 darab dengan Y kuasa 2. Macam ni pula. Okay, kalau macam ni, saranan cikgu kita selesaikan bawah dulu. Jadi bagi tak pening. Okay, jadi selesaikan bawah dulu jadi apa? K kuasa 4. K dah tambah darab jadi tambah kan. Tak ada K kan, jadi kosong lah. Tambah kosong. Lepas tu sini pula tak ada Y ataupun Y kosong. Darab jadi tambah dengan 2. Jadi kita dapat apa? K Y kuasa 5 sama dengan K 4 tambah kosong K kuasa 4 Y kosong tambah 2 dapat Y kuasa 2. Okay, lepas tu baru settle ke atas bawah ni. Dapatlah K 1 bahagi jadi tolak dengan 4 Y 5 bahagi jadi tolak dengan 2. Dapatlah K negatif 3 Y 3. Okay, settle. Okay, kita contoh yang lain. Sekejap. Kertas yang lain. Okay, contohnya macam ni. Okay, macam K kuasa 3 Y 5 per dengan KY darab dengan Y 3. Okay, macam ni. Sana cikgu settlekan yang bawah dulu. Jangan masuk yang atas lagi. Okay, jadi dapatlah K3 Y 5. Okay, per dengan apa? K kuasa 1 darab jadi tambah. Tak ada K kan, jadi tambah kosong. Okay, ni Y 1 darab jadi tambah dengan 3. Jadi dapatlah K3 Y 5. Atas tu salin balik. Lepas tu K 1 tambah kosong K1 Y 1 tambah 3 dapat 4. Okay, lepas tu baru letakkan atas bawah ni. Dapatlah K kuasa 3 bahagi jadi tolak dengan 1. Okay, lepas tu Y 5 bahagi jadi tolak dengan 4. Jadi dapatlah K kuasa 2. Lepas tu Y kuasa 1 lah. Yang betul lambat 1. Okay, faham? Okay, jom kita buat lain. Okay, contoh lain ialah K kuasa 6 Y kuasa 4. Okay, jadi ini pula KY darab dengan K kuasa 2 Y kuasa 2. Okay, jadi settlekan yang bawah ni dulu. Jadi dapatlah K6 Y 4. Lepas tu dapatlah K1 darab jadi tambah dengan K2. Okay, ni Y1 darab jadi tambah dengan Y2. Okay, dapatlah K6 Y4 per dengan K1 tambah 2 dapat 3. Y1 tambah 2 dapat 3. Lepas tu barulah settle kat atas bawah ni. Dapatlah K6 bahagi jadi tolak dengan 3. Lepas tu Y4 bahagi jadi tolak dengan 3. Dapatlah K kuasa 3 Y kuasa 1. Okay, faham? Okay, sedap. Okay, contoh yang lain. Okay, contoh yang lain kita buat lain. Okay, contoh macam Y kuasa 4. Sekejap. K kuasa 5. K per dengan KY kuasa 3 darab dengan KY. Okay, jadi kita buat apa? Okay, selesaikan yang bawah dulu. Jadi dapatlah K ni salin balik K5 Y4. Lepas tu sekejap. Ni cikgu buat sikit. Cikgu buat 4 lah. Y kuasa 4. Lepas tu buat macam tadi juga. K1 darab jadi tambah dengan 1 lah. K1 sini kan. Lepas tu Y3 darab jadi tambah dengan Y4. Ini dapatlah K5 Y4. Okay, lepas tu K1 tambah 1 2. Y3 tambah 4 7. Okay, lepas tu settle ke atas bawah. Dapatlah K5 bahagi jadi tolak dengan 2. Y4 bahagi jadi tolak dengan 7. Okay, jadi dapatlah K kuasa 3 dia mau tolak 2 3. Y kuasa 4 tolak 7 negatif 3. Okay, settle. Okay,
Okay, rasa setakat itu sahaja untuk video kita hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Nak kelas boleh PM. Jumpa lagi.